Hari ini kalau awak rasa nak menangis, menangislah. Jangan tahan. Jangan malu, jangan paksa senyum kalau dalam hati penuh dengan luka, dengan rindu. Jom duduk sini sekejap, Kak Oya teman korang menangis. Boleh? Ramai orang kata jangan menangis, kuat sikit. Tapi tahu tak awak, menangis bukan bermaksud kita lemah. Menangis itu adalah salah satu cara jiwa kita bercakap. Bila terlalu banyak ditanggung, air mata itu jadi bahasa yang paling jujur. Kita dah lama sangat kuat. Kadang-kadang kuat itu sampai menyakitkan. Jadi hari ini izinkan diri awak untuk rasa, untuk menangis, untuk jadi manusia biasa. Lepaskan air mata tu, biarkan ia keluar. Jangan rasa malu. Menangislah hari ini. Tapi janji esok kita cuba bangkit perlahan-lahan. Tak apa kalau perlahan, yang penting kita tak putus asa. Korang tak keseorangan, Kak Oya ada. Okey, jangan risau. Sayang korang. Macam mana perasaan? Dah lega? Okey, sekarang tarik nafas. Tahan. Lepas. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Lepaskan air mata tu. Biarkan ia keluar semua. Jangan malu. Menangislah hari ini. Tapi janji esok kita cuba bangkit perlahan-lahan. Tak apa kalau perlahan. Yang penting kita tidak putus asa. Awak tidak keseorangan. Ada ramai wanita lain yang sedang rasa benda yang sama. Dan Kak Oya ada. Bila awak perlukan teman, walaupun cuma suara dan wajah dalam skrin kecil ni. Terima kasih sebab izinkan Kak Oya teman awak hari ini. Kalau awak rasa sedikit lega lepas dengar ni, bila-bila awak perlukan nangis, datang balik dekat sini. Kita semua akan lalui semua ni. Satu hari pada satu masa. Sebab awak lebih kuat apa yang awak sangka. Awak tidak keseorangan, Kak Oya ada.